Macam mana nak ke Haji Kids 2.0? Ibu ayah daripada Jalan Persiaran Selangor boleh masuk ke kiri mengikut papan tanda yang tersedia. Dari Jalan Pahat M15 boleh terus sahaja untuk memasuki kawasan IDCC di hadapan. Ibu ayah perlu melalui laluan utama di IDCC untuk ke laluan parking bertingkat. Ibu ayah boleh terus naik ke parking bertingkat dan terus ke level 5. Level 5 adalah kawasan parking khas bagi peserta Haji Kids 2.0. Ibu ayah boleh parking di mana-mana sahaja di level ini secara percuma. Peserta disarankan untuk memasuki pintu East Entrance untuk ke Haji Kids 2.0. Peserta boleh terus ke tingkat 7. Lepas keluar daripada lift, di sebelah kiri adalah pintu masuk utama bagi peserta. Jumpa anda di sana.